Good morning, class. Good morning, sir. Oke, kelas, sampai sini kelas kita akan mengakhiri kelas ini. Jadi saya mau kamu orang siapkan tugasan individu kamu orang yang telah saya bagi tadi dan submit Sabtu ini jam 11.59 malam paling lewat. Oke? Baik, sir. Kelas bersurai. Thank you, sir. Thank you, sir. Trip, kamu ada apa-apa program tak minggu ni? Kalau tak ada, jom kita pergi jalan-jalan. Tak apa kali. Banyak assignment kita aku. Saya perlu siapkan. Dalam minggu ni peluang dari Sabtu ni tu. Tak payahlah susah-susah nak siapkan assignment tu. Saya dengar ada je sini kita yang bayar lecturer untuk bagi makan penuh. Ish, anak saya tak berkat saya punya assignment nanti. Macam rasuah pula tu. Kalau macam tu tak payahlah. Saya pergi seorang je nanti. Okey. Kali ni pergi makan. Bah, jom. Oh, kamu dah siap assignment yang saya bayar itu? Belum, saya malas nak buat. Bagus kamu buat sekarang bersama kartu. Tak patut, saya nak pergi jumpa Sir Brandon juga. Okey, pergi duduk, saya pergi tandas, kan? Saya dengar ada je sini kita yang bayar lecturer untuk bagi makan penuh. Sir. Eli, mana kamu? Saya belum keluar dari tandas. Okey, kita ke sekejap. Ada something nak tanya pasal assignment tu. Apa dia? Apa ni? Tapi kalau kita cakap kat sini nanti lain macam. So nak cakap dalam kereta? Boleh? Amat? Perlu rekod ni. Oh ya, apa kamu mau cakap di luar tadi? Saya punya assignment yang saya bagi tu belum siap lah. Oh, and then? Kalau saya tolong saya bagi makan penuh, lepas tu saya bayar boleh tak? Berapa kamu boleh bayar? Saya bayar 150. 150. Kalau tambah lagi 50, 200. Okey, tapi saya bagi makan penuh. Boleh? Tapi janji dengan saya kamu takkan bagi tahu siapa-siapa. Kalau tidak, kita dua yang kena nanti. Saya takkan bagi tahu siapa saya. Thank you, sir. Masuk. Morning. Puan, saya mau lapor mengenai seorang pelajar dengan lek. Okey, apa dia? Puan dengar ni. Ni dah melampau ni. Awak tolong hantar dia dekat saya sekarang. Saya nak buat laporan dekat SPRM. Ni dah dikira rasuah dah ni. Tapi bagaimana dengan pelajar yang terlibat? Kami akan usahakan untuk mengenakan tindakan tegas dekat dia. Kemungkinan besar dia akan diberhentikan daripada kelas kita. Baik, Puan. Selamat pagi. Saya nak buat aduan mengenai kes rasuah. Dan saya memiliki bukti yang kukuh atas perbuatan ini. Baiklah, kami akan membuat tindakan dengan segera. Cik Brandon? Ya. Minta maaf, anda telah ditahan atas perbuatan rasuah. Apa? Okey, pelajar yang bernama Eli, sila ikut saya ke pejabat sekarang.